Okey, untuk video part 2 ni saya akan explain cara nak keluarkan emas daripada akaun emas JAP ni untuk item yang lebih berat daripada 21.25 gram. Sebagai contoh 10 dinar, 50 gram, 250 gram ataupun 1 kilogram gulbah. Okey, cara yang pertama yang paling mudah nak keluarkan emas macam ni adalah dengan set appointment untuk ambil emas anda di mana-mana cawangan public gold yang terdekat di seluruh Malaysia. Cara yang kedua, kita juga boleh keluarkan item besar ni melalui mesin gold ATM yang terpilih. Sebagai contoh, jika anda ada 100 gram dalam akaun emas JAP anda boleh keluarkan 100 gram gold batu melalui mesin gold ATM. Dan kalau anda ada modal yang besar, sebagai contoh anda nak beli terus 100 gram gold bar di mesin gold ATM Public Gold tanpa keluarkan emas daripada akaun emas JAP ni pun boleh. Nak keluarkan emas daripada gold ATM ni bergantung kepada stok yang ada di mesin gold ATM tersebut. Biasanya gold ATM yang ada item besar ni ada di setiap cawangan Public Gold termasuklah di Menara Public Gold. Yang menariknya di Menara Public Gold ni ada satu ruang khas yang menempatkan 11 buah gold ATM machine. Jadi sekarang nampak kan, sangat-sangat mudah untuk kita miliki emas fizikal di Public Gold ni. Jadi di Public Gold ni kita ada pilihan nak simpan emas dekat akaun emas JAP pun boleh, nak terus dapatkan emas fizikal pun boleh, bergantung kepada keselesaan masing-masing. Jadi bagi yang berminat nak belajar mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh rujuk pin video saya atau isi background di bawah. Untuk yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow saya rapat-rapat.